up kita. Okey. Apa yang kita nak follow up untuk pada waktu ini adalah untuk kita create engagement. Untuk kita create engagement kita dengan prospek kita. Okey. 25/8 hari kali kedua, ini kali kedua 25/8. Second follow up, engagement. Okey, kita nak buat apa? Kita nak bagi tips. Tips apa? Tips berkaitan dengan produk you. Tetapi make sure tips tersebut mestilah ada engagement antara dengan dia. Bukan hanya bagi tips copy paste tips. Contoh, saya bagi contoh. Contohnya, you ada terbaca satu artikel 10 tips untuk pesakit kencing manis sebagai contoh. Biasanya you copy, paste dekat dia tanpa bagi tahu salam dan sebagainya. Tak elok macam tu. Apa yang best adalah kalau you boleh buat Assalamualaikum kali kedua. Masa nak second follow up ni. Assalamualaikum Cik Alia. Kejap tadi Ifa ada terbaca satu artikel berkaitan dengan tips untuk pesakit kencing manis. Ifa teringat dekat Cik Alia. Nanti Ifa kongsikan mungkin bermanfaat untuk bacaan Cik Alia. Noktah barulah copy and paste perkara tersebut apa yang awak baca. Semoga bermanfaat. Saya tanya jujurlah. Kalaulah awak kongsikan benda begitu pada prospek awak, agak-agak awak lah dia berterima kasih tak kat awak? Ya, berterima kasih. Terima kasih. Dia akan berterima kasih. Isunya sekarang, dia akan jawab, Waalaikumsalam. Okay, thank you Ifa. At least macam tu dia jawab. Isunya sekarang adalah, biasanya prospek you sebelum ni, you hanya hantar copy paste sahaja tersebut. Memang you bagi tips sebelum ni. You bagi tips, tetapi you copy paste terus tanpa bagi salam dan bagi tahu kenapa you share pada dia. Saya ulang sekali lagi ayat dia adalah Assalamualaikum Cik Alia. Kejap tadi Ifa ada terbaca satu artikel berkaitan dengan pesakit kencing manis. Ifa teringat ke Cik Alia dan rasa terpanggil untuk share tips ini. Semoga bermanfaat. Apapun barulah copy and paste kepada prospek awak dan dia pun baca. Saya rasakan dan saya melihat dekat tim saya, at least diorang akan balas Waalaikumsalam. Terima kasih untuk perkongsian. At least. Betul tak? Betul. Barulah selepas itu awak go pada sama-sama Cik Alia. Sebenarnya banyak lagi yang selalu Ifa kongsikan dekat satu WhatsApp dan sebagainya. Barulah borak pula dengan dia. Macam mana bacaan gula Cik Alia hari ni? Dia bercakap macam ni. Oh Cik Alia sebenarnya makin teruk tu. Why not Cik Alia cuba merawat sekarang? Cuba selit lagi. Itu cara kita nak follow up dengan prospek kita. Itu 25 halaman adalah second follow up. Okey. Kali ketiga pula pada hari sebagai contoh hari ke-7 ataupun hari ke-9 yang nak follow up.